Dah. Ha. Manu lah si kau lai. Dalam mu tak bakal aja orang kureh lah lah ya. Tak kalau nak ada deh. Kau dah pulang lah kampung lah. Anak ngado di kampung tu jual lah tek. Mengambo ke dulu. Pulang ke kampung lah. Anak nak ada sawah gai, parak gai, jual lah tu. Kini lah barang lah muda nak kerja dah. Mengambo ke dulu. Pulang ke kampung. Menjual pusako. Kapat tangguh baru ah. Ambo sudah menjual pusako tu ah. Ribu-ribu kau makan bo. Akini piti tu lah bagi kau sudah. Akini kau suruh menjual balik. Dia ke pengajar dia pusako mo tu ka. Nak kepikiran mo kalau kau makan mo dah. Lah barang lama awak kau menikah tekeko dah. Rumah saya tak ada tak buat tu dah. Mengontrak saya ilmu mudik. Cik Sabata mengontrak. Habis kontrak siko mengontrak cik lain. Kini itu saya lah. Udah pergi ke kampung udah jual pusako tu anak ado beko tu ah. Tu balian lah rumah lah. Kau nak buat rumah ancak-ancak tu ah. Bisa lo untuk awak. Kini ambo yo ke pulang kampung ayo mah. Tapi tu mu cari lo keadaan di kampung tu lo. Lah kalau nak berang yo kau nak mo kamu boleh. Sebab kau batang udah jadi ribu ya. Segala macam sabu ye. Nia itulah ikolah itu orang macam ya. Jadi kini ambo kau menjual lo balik. Kini ambo kini ke kampung lo. Kau boleh pura-pura lo, kau pura-pura hendak kau menjual, kau pura-pura apa macam mencikuk-cikuk saja lo. Beko kalau ada peluang beko baru menjual. Jadi kau jangan sebut-sebut lo. Beko tarang ngalo kau melakukan tu kau ribut linyo. Nyesarang lo kau. Itu mau benar kau je lo. Ambo lagi ke pulang sana. Tapi alun ni menjual pusako tu. Ada kau tu. Terima kasih dan tu mah nyuruh pulang ke kampung tu mah menjual sawah tu. Balik rumah, tu buat modal usaha. Tidak tak iko, saya sudah selalu hari deh. Sudah berjual sawah di kampung. Tu dah ni si ile kemudian boleh tu. Tu pitih nanado tu je masuk sawah tu habis ya. Kini alai, jalan lah mengalir lontong dan kini lekuah. Udah tak iko tu, nak pagi nak petang siko dua lah ya. Udah pulang ke kampung tu jual pusako tu awak balik rumah. Kini betul lah kau. Kau lagi ambo berfikir lo. Lele kau tu. Kini ambo you ke pulang kampung, kau lagi ambo kesempatan berfikir lo. Baru supaya fikir bisa ambo menjual pusako kau nak di kampung kau. Kau ambil rumah awak kau buka usaha kau kesuruh macam apa ke? Sanang kau sekolah, bukan ambo pulang kampung. Nanti kau tu. Kau fikir. Kau piti je. Berketik piti ni lah kan, sebab pakai gini kau. Piti je lah. Piti je lah. Piti. Kena jual dan balik barang bagai. Jual dan balik ke sama bagai. Aku rokok kau minta je kaden lain. Tadu je minta kaden minta kaden lain. Kau dah pagi mau jek gai. Iko indah, pakai rajo indah ada. Sebab lapel lah kau ke piti apa nak aku kena beri mau dalam mogo. Jadi jual lah pusako tu. Beko kini mau pulang kampung lah. Sana ke rumah kau. Jangan makin malu kau. Mau pulang kampung lah. Ada kata? Pulang tiap sebentar tak mau pitih deh. Suruh tiap pusako macam-macam lah. Ikut ni. Udah mah. Yo, udah pulang mah. Udah kamu dari ini mah. Mangga ini dicari dah. Ikut udah nak pakai rajo selama kau doa. Jadi rencana udah nak sawah di Pinang tu kau udah jual rencana ada nak. Macam dah. Sawah tu kau udah jual balik. Yo. Nak tinggal cie tu leda. Nak tinggal tu sawah awak leda. Kan dijual lo kasih udah gini kau. Nama gara-gara udah gini kau. Tidak gara-gara udah kita udah cari kau. Jadi dia bayu awak. Udah nak pakai rajo selama kau doa. Jadi you kau udah jual sawah tu rencana udah nah. Itu ya. Udah. Tulang salapan karek tu dah. Adi gunuan dah. Banyak karajo dah. Awak kanan berusaha dah. Malu kah datang rasaki kau. Kau udah indah berusaha nak. Tu ke itu je nak nampak dia udah. Itu je nak nampak dia udah balik. Patang tu baru Kalau di pusako di rumah ranggai ambo ko ambo mamak ke pelori ko mah. Ambo im kawe. Kalau hitam ke jambu hitam, kalau putih ke jambu putih nah. Jangan banyak lo ke arah-arahan mulai. Jangan kuliah lo mulai. Lain kata. Lai tahu den udah tu MKW. Jaleh den lai tahu den dah. Cuma nak berfikir udah. Sadonya nang kau udah jual. Lai adoy lai kau udah jual aja baru lai. Berfikir lah udah sakete. Udah pikir lu kemanakan udah. Kok iyo lah ya adonya pitin untuk beli rumah seseorang. Kau indah kamarnya kau pulang dah. Kamarnya kau pulang udah. Itu dipikiran tu dah. Saya udah jual pusako. Pusako udah jual, udah bawa ke rumah udah. Nggak tak kena sakete Allah udah untuk kemanakan udah.
Hah? Di kana aja lah kamanakan udah tuh sakete. Urang sadola sayang di bini dah. Tapi nak pusako ko do. Diri jual do. Bakar aja awak. Ku indak pusako amak nak dijual pusako ko nak dijual sadola. Pokoknya nanti Pinang tu pasti mau jual. Nah, ini kau tu. Dah. Mau jual. Indak aden ndak katuju do dah. Ndak setuju den do dah. Ndak setuju den do. Ndak dapat seduit jual. Separuh dapat separuh. Indak udah alah mah dah. Seperempet, seperempet. Alah cukui dah. Lepas saya den dah lah. Baik tahu dah. Ha? Sawah nan di Pinang tu kan laki den nambah Yo. tanam dah. Batanam laki den di sinan. Ha? Kau udah jual lo. Nak kamar apa laki den udah tu barang modal udah tu. Kini itu salah ini. Nah, kau iyo sedang bertanam sawah tu, kita nanti yang panen lu. Pokoknya amo dah tak izin kayak ni kini dapat dijual sawah tu. Nanti yang panen lu. Lah sudah melambui beko, kita jual lagi. Dah karajo tu mah dah. Ha. Ha? Lama dia awak nak ketujuh dia orang dah. Kau lama dia udah je bini-bini udah. Saya mah ndak ketujuh dah dan kudu dah. Mak fikir aja lah udah saketik ndak. Nak saketik jolah do ka badang rantai dah. Laki den tu batanam di sawah di Pinang tu mah dah. Le tahu dah. Yang makan ke manakan udah juga. Kau di udah kok. Ah, kini kau udah jual oleh. Tu mah jual den ka makan dah, jual anak den dah. Ni tu dipikiran juga dah. Dah fikir aja tak udah tu ketek. Kalau ndak ada pe mana dek kau? Ah, kini pakai kau sih sekolah. Ada muda ke bulan-bulan dah tu. Dah. Tapam perlu kau mati jangan kau jamu. Ini dek kau. Udah. Jangan tolong-tolong meleceh dah. Oi, udah sekolah udah dulu. Dari Maampan. Saya, Cik. Baru kali ini saya melihat melintang. Tampan dari tahun ke tahun dan sifat nak jadi mau terubah. Nyo pertanyaan orang nak jawab. Dari Maampan. Dari tadi ko, dari ma ko, itu jawab lu. Ya untungnya saya jawab juga nggak ada, Cik. Saya kan duduk di sini nampak lecet, makanya saya duduk, saya mau ngomong sama lecet. Penting. Oh kalau ndak untung tampan saya duduk serang dia baik lain. Tunggu. Dari Maampan dari Sinana ya. Dari rumah. Ah, jaleh tu. Malintang apa sama lecet? Mando, mak rumah mah. Sudah pusing 7 keliling, pening dia lagi, Cik. Pening. Malintang kok pening. Merarah dia. Nyunan patut di bahasa Indonesian, mana patut, mana nindak. Cuk tampan sabut te lubuk bagaluang. Lubuk bergelung. Lubuk bergelung. Apa masalahnya, Cik? Saya kan ngomong. Jadi masalah lampan awak di Mindang mampan. Lubuk bagaluang tu je lubuk bagaluang, jangan ndak lubuk bergelung. Jadi kalau tanah sirah tampan lanuan tanah serah. Tuh. Saya bicara tentang Tampan SD berapa tahun? 6 tahun. Anak SMP? 3 tahun. SMA? 7 tahun. Astagfirullah. Patutlah teleng tak tempan. Ambo juara dulu sekolah lampan. SDLB 4 tahun. Juara 1 mah. SDLB itu sekolah luar biasa. Dia luar biasa tu memang kombo juara 1. Pendak tu sekolah orang nak biasa betul tetap luar biasa. Jadi oke lah lecet sekolah SDLB. Ini tentang malintang. Tu mamak rumah ambo mampan. Nah itu merarah dia. Merarah. Merarah ko. Berang-berang emang kesih merah. Oh berang-berang ya. Meraba-raba. Merah kasih. Dia sekarang ini meraba-raba dia, merarah dia, Cek. Karena malintang ini sudah lama menganggur, nggak punya penghasilan, marah orang rumahnya, disuruh dia pulang kampung, disuruh dia menjual, menggadai pusako dia. Nah itu, pusako dia itu kan sawah yang lecet baja. Itu sawah rumah ambo. Iya, itu yang saya omong. Oh nyo kamu biak sawah saya. Mau digadaikan. Oh nyo garden ndak melintang. Indak kamu biak sawah nyo garden tu lah. Iya. Oh ndak bisa terumpan. Ambo di sini tu baranak-ranak tu kan tu anak ambo nanti tu mampan. Ndak bisa melintang memajak-bajak sudah. Cukuplah sawah bini aja bajak dan sawah tempir manggek dan bajak-bajak lempan. Apa wewenang lecet kan orang rumah. Dia orang semando nampan orang rumah ambo tu bisa ambo kecian. Kau kecian kan di mamak kau tu jangan ke bajak-bajak saya jangan jualin sawah ke orang tu dan. Cukup sawah kau dan seorang sih membajak saja. Allah Taala menggadai melintang kau. Tentu heboh di rumah. Heboh di rumah ambo anak-anak ambo lawan mamak kau tu. Sambil api sabana garang. Awak petang hari memasak lontong. Takaiko lah badan gadang.
kan dapat kumpul mengadang pulang. Sama lah udah melintang kok tak pulang-pulang dari tadi dah. Tak aduh deh. Kerajo tak aduh masuk bawa masak lontong lah. Biasanya lagi badak di rumah. Tak-tak le polis listip wah. Lagi ni ni. Putih nak aduh. Sadunya ke Jawa. Tarik kali Bali. Tambah kali duit. Pasung kali lontong. Tadi tak masak lontong ko dah. Hei, kat tengah. Kau kat tengah den kuah. Lapan yang den mencari-cari kat tengah. Apa je dek kat tengah lah, ha? Ha? Apa je nambah suruh? Ha? Tak udah den tu lah marah-marah lu nya kat tempat emak den nah. Ha? Kau nya jual lu lah pusako patang ko sawah satu empat lu nya jual. Ha? Kini kaman jual lu cek lai. Ha? Tentu kat tengah nama nyuruh menjual nak, ha? Jangan mamak you lai malu wak you ras kuliah. Nah ke rumah wak lah. Di rumah Ndak nak ke rumah tu do kat tengah. Ndak ke rumah. Kini salah sensi di siko. Ada ni sabatanyo. Kan kat tengah nama nyuruh udah den tu nak. Asia lo lah. Apa dah lu suruh ah? Kat tengah cecak ndak tahu lo lah. Ha? Cecak ndak jale lo lah. Sia lo lah kau ndak kat tengah nama nyuruh udah den tu menjual sawah tu. Ha? Patang kula nya jual sawah maka tengah. Kini kan nya jual lo sawah tu satu empat tu lah. Aja le lah salamu itu je nak ada kerajo do. Akhirnya nya jual atau pusako tu nak yaleh den do. Yang penting ada mutu pitih gini. Le tahu kan nak ada kerajo tu ada kini ada kerajo le kuah. Mengurih inyo bagai, mengurih anak bagai tu ah. Alo manggale lontong dan tiup pagi ya. Kadang siang malam den gai matu mah. Den para lu pitih balai. Oi, kat tengah. Kok itu nang kat tengah baco mah. Tu nak urusan den do kat tengah. Ha? Kat tengah menikah juga den pencarian kat tengah. Pacaran kat tengah je nyo. Jadi nak urusan den do kat tengah. Nang jale kini lah. Ini je dah suang-suang juga den tu menjual-jual pusako tu lah. Tinggal lah untuk den beranak-anak kau nak. Sadua lah mah. Untuk udah den tu. Den nak mau tahu doh. Aduh je udah den marah-marah ni. Kau carilah kat tengah. Pasti kat tengah nama suang tu mah. Kemari lah ini. Tak ada kakak kemari ada kat tengah. Ada ada. Ada salah sekali tu dah cek kat tengah. Kamal dah dah. Kamal ni bawa ko sa gagah ko bana udah kamal dah. Mencari sawah. Mencari sawah mo diko. Bantu. Tiada pondok sendan cie. Atu? Rancak nak ada jadu. Aku kasih udah ada. Si kau nak Mencari sawah ke sini nak. udah. Kalau mencari sawah nak cuiko gaya udah den heran lu dan sa gagah ko bana lu udah mencari sawah. Nyujan dipandang dari pakaian. Atu. Dari sekolah. Dari dulu lah berapa puluh tahun awak ada keluarga ndak bersih sekolah. Malu berarti nak Ndak nampak bersih. dengan kalau mau kau dah. Udah mengaku tiyo. Sekali-sekali dulu mbok ceweknya, tapi ndak terbukti dah. Baru nak terbukti dah. Apa kecilnya kecil mamak tu? Sawah nan di Pinang nan wak garap tu mah dah. Itulah kan dia jual dah tu. Inyo kau mengharap. Iya. Kini kau kau dengan kecil laki kau kuah. Kau yo kenyo kau menggadai, dapet lalu nanti inyo merusuri ndak bisa kau malangai. Dia ndak bisa masuk tu terserah dek kau. Ndak bisa dia memajak sawah kau besok lai sawah orang dia majak.